This is to POV. I pergi 2 times dekat Syria. First I pergi dengan mission, and then second I pergi sendiri dengan kawan-kawan. So this is to POV. Okay. So I pergi dengan member ni, POV dia adalah dekat bandar ataupun macam mana diorang survive dekat masa during war. So masa I pergi tu, I realise dekat immigration diorang still lagi kelang kabut, and then uniform still tak ada. Even masa tu pasport Malaysia pun tak ada kenas lagi. Diorang still tanya, mana visa. Even Arab-Arab yang beratus sekali pun cakap, mana kau punya visa kan? Cakap, ni lah pasport Malaysia antara yang kuat kan. Cakap, mana visa? Ni visa. Okay. So kena jumpa yang high authorities baru boleh gerak. Kita orang delay sejam sebabkan Malaysia pasport. Okay. So bila sampai sana, I perasan banyak lagi basic facilities yang tak ada. Okay, I time tu duduk hotel yang budget punya, tapi elektrik dia cut. Okay, dia bagi tahu okay, elektrik sampai pukul 10 je. 10 malam. Okay. And then ada balik pukul 8 pagi. Okay. So memang malam tu gelap, memang gelap. So itu dekat bandar. Kita imagine dekat kawasan kampung-kampung yang Syria ni besar, kita tahu besar. So kita imagine yang kawasan kampung yang diorang memerlukan elektrik tu. So I rasa diorang memerlukan bantuan daripada Malaysia ni sebabkan diorang tak boleh lagi nak survive. Diorang still lagi dalam mood untuk belajar something.